Guys, hari ni aku berada dekat event Honor Roadshow dekat Paradigm Mall Johor Bahru, terletak dekat ground floor. Tujuan aku datang sini sebab aku nak check out iaitu Honor S9D, iaitu sebuah phone yang paling tahan lasak lah yang aku pernah jumpa. Seperti kau tengok sekarang, aku buat nail gun test dekat phone tu, and screen tu tak ada apa-apa pun. Memang tak logik kan. Dan kita buat juga dust test kat sini. Seperti kau nampak, dia boleh keluarkan balik debu-debu tanah tu dekat dalam lubang port yang masuk tu. Memang tak masuk akal lah. Dekat water test pun kau tengok lah, memang tak payah cakap lah. Phone ni pun memang waterproof habis lah. Memang wish tahu macam mana Honor boleh buat, tapi memang mind blowing lah. And kita buat juga river charge test kat sini sebab selalunya phone kita boleh charging phone je, kita tak boleh charge benda lain. Tapi yang ini kau tengok, dia boleh hidupkan juga 8300 mAh tu. Punya lampu tu memang nice lah. Kalau kau datang sini pun ada pelbagai benda yang menarik. Kau boleh dapat papa roti, kau boleh dapat belon, dia lucky draw, macam-macam lagi lah. Seperti kau tengok sekarang abang pekerja Honor ni dia explain kat aku apa kebolehan Honor S9D. Seperti kau tengok, dia hentak screen tu, tak jadi apa-apa dekat screen tu. So kalau sekiranya kau nak datang Honor event ni, dia ada sehingga 26 Oktober. So cepat datang guys.